selamat pagi semua. Terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini. Jadi tujuan mesyuarat kita diadakan adalah untuk membentangkan penilaian serta cadangan bagi projek pembangunan koridor Seri Vista yang melibatkan lot 424 hingga 428 di daerah Kubang Pasu. Jadi saya harap semua pihak dapat bekerjasama sebelum penilaian dan juga pemantauan dibuat. Jadi saya ingin menjemput wakil pemaju untuk membentangkan cadangan projek. Terima kasih kepada pengurusi. Saya mewakili Vista Land Development Sdn Bhd ingin membentangkan cadangan pembangunan koridor Seri Vista. Projek ini dicadangkan sebagai pembangunan perumahan berintensiti rendah hingga sederhana yang mengutamakan konsep komuniti moden, selesa dan mampan. Tapak pembangunan melibatkan 5 lot iaitu lot 424, 425, 426, 427 dan lot 428 yang kini masih digunakan sebagai tanah pertanian. Kawasan ini juga mempunyai kelebihan dari segi lokasi kerana berada berhampiran lebuh raya utara selatan, Bandar Changlun, pusat pendidikan serta kemudahan awam yang sedia ada. Cadangan pembangunan ini merangkumi pembinaan rumah teres, rumah banglo, rumah berkembar, kawasan rekreasi, taman permainan, kawasan hijau dan kemudahan komuniti. Kami juga merancang penyediaan sistem jalan dalaman yang teratur bagi memastikan keselesaan dan keselamatan penduduk. Melalui pembangunan ini juga kami menjangkakan peningkatan nilai hartanah, peluang pekerjaan baharu, pertumbuhan ekonomi setempat serta peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar. Terima kasih atas pembentangan tersebut. Jadi saya ingin mendapatkan penjelasan lanjut mengenai kesesuaian pembangunan ini dengan dasar perancangan semasa. Adakah pihak pemaju telah merujuk rancangan tempatan daerah Kubang Pasu dan memastikan pembangunan yang dicadangkan berada dalam zon pembangunan yang diberikan? Selain itu, pihak majlis juga ingin mengetahui sama ada kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan air dan juga elektrik mampu menampung pertambahan penduduk yang bakal berlaku. Terima kasih atas pertanyaan tersebut. Pihak kami telah membuat semakan terhadap rancangan tempatan daerah Kubang Pasu dan mendapati kawasan ini mempunyai potensi untuk pembangunan kediaman pada masa hadapan. Kami juga sedang bekerjasama dengan agensi teknikal berkaitan bagi memastikan semua keperluan infrastruktur dapat disediakan dengan mencukupi. Dari segi utiliti, pihak kami telah mengadakan perbincangan awal dengan pihak pembekal utiliti bagi memastikan bekalan air, elektrik dan telekomunikasi dapat memenuhi keperluan pembangunan yang dicadangkan. Kami juga akan mengemukakan semua laporan teknikal yang diperlukan sebelum permohonan kelulusan akhir dibuat. Terima kasih. Saya selaku pegawai Plan Malaysia lah, dan saya nak menyentuh berkenaan dengan aspek guna tanah dan perancangan fizikal. Dan seperti yang dimaklumkan, kawasan ni dia masih berstatus kawasan pertanian. Jadi saya nak tahu apa langkah yang akan diambil oleh pihak maju untuk pastikan yang proses pembangunan ni mematuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang lah. Dan selain daripada tu, saya nak tahu bagaimana pihak maju akan pastikan yang pembangunan yang nak dibuat ni selaras dengan prinsip pembangunan mampan dan tak beri kesan negatif kepada alam sekitar. Terima kasih atas soalan tersebut. Pihak kami akan mengemukakan permohonan tukar syarat tanah daripada kategori pertanian kepada kategori kediaman mengikut prosedur yang ditetapkan di bawah Tanah Negara 1965. Di samping itu, kami akan memohon kebenaran merancang serta mematuhi kehendak Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976. Semua laporan teknikal seperti laporan salinan, lalu lintas dan penilaian alam sekitar akan disediakan mengikut keperluan agensi berkaitan. Bagi aspek kemampanan, kami bercadang mengekalkan sebagai kawasan hijau, menyediakan sistem saliran mesra alam dan menggalakkan penggunaan landscape yang sesuai bagi mengurangkan kesan terhadap alam sekitar. Terima kasih atas penerangan yang diberikan. Sebagai seorang pelabur, saya berminat dengan projek ni. Saya ingin tahu sejauh mana potensi pasaran perumahan di kawasan tersebut. Adakah pihak pemaju telah menjalankan kajian permintaan pasaran sebelum mencadangkan pembangunan ini?
Selain itu, saya nak tahu mengenai anggaran, tempoh pembangunan dan pulangan pelaburan yang boleh dijangkakan sekiranya projek ini berjaya dilaksanakan. Terima kasih atas pertanyaan tersebut. Pihak kami telah menjalankan kajian pasaran dan menepati permintaan terhadap perumahan di kawasan Changlun dan sekitarnya semakin meningkat disebabkan pertumbuhan penduduk, perkembangan institusi pendidikan serta peningkatan aktiviti ekonomi. Dari segi pelaksanaan, projek ini dijangka dibangunkan secara berfasa dalam tempoh beberapa tahun. Kaedah ini dapat membantu mengawal kos pembangunan serta memastikan penawaran perumahan selari dengan permintaan semasa. Berdasarkan kajian awal, kami menjangkakan projek ini mempunyai potensi pulangan yang baik serta mampu meningkatkan nilai hartanah di kawasan sekitarnya. Terima kasih atas penjelasan tersebut. Walau bagaimanapun, saya masih mempunyai kebimbangan berkaitan risiko projek ini. Sekiranya berlaku kelewatan kelulusan atau peningkatan kos bahan binaan, apakah langkah yang akan diambil oleh pihak pemaju untuk memastikan projek ini terus berjalan mengikut perancangan? Selain itu, bagaimanakah pihak pemaju menangani kemungkinan perubahan keadaan pasaran pada masa hadapan? Pihak kami telah menyediakan pelan pengurusan risiko yang komprehensif. Antara langkah yang akan diambil termasuk menyediakan peruntukan kewangan tambahan, melaksanakan pembangunan secara berfasa dan menjalankan pemantauan kos secara berkala. Kami juga akan sentiasa mengkaji trend pasaran bagi memastikan produk perumahan yang ditawarkan kekal relevan dan memenuhi keperluan pembeli. Dengan pendekatan ini, kami yakin risiko yang dihadapi dapat diminimumkan dan projek dapat diteruskan dengan lebih terancang. Okey, terima kasih kerana memberi peluang kepada kami sebagai wakil penduduk setempat untuk menyarankan pandangan. Secara umumnya, kami sebagai penduduk setempat tidaklah menolak pembangunan ini kerana dia boleh membawa manfaat kepada kawasan setempat. Namun begitu, kami mempunyai beberapa kebimbangan yang perlu diperhatikan. Pertama, kami bimbang pembangunan ini akan meningkatkan jumlah kenderaan dan akan menyebabkan kesesakan lalu lintas, terutamanya pada waktu kemuncak. Yang kedua, kami ingin mengetahui sama ada kemudahan awam seperti taman rekreasi, surau dan juga kawasan lapang akan disediakan kepada penduduk setempat. Okey, terima kasih atas pandangan yang dikemukakan. Pihak kami memahami kebimbangan penduduk dan akan memastikan aspek lalu lintas diberi perhatian melalui penyediaan jalan akses yang sesuai serta kajian impak lalu lintas sebelum pembangunan dimulakan. Selain itu, kami turut merancang penyediaan taman rekreasi, kawasan hijau, laluan pejalan kaki dan kemudahan komuniti yang boleh digunakan oleh semua penduduk. Kami percaya kemudahan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Terima kasih atas penerangan tersebut. Saya ingin bertanya mengenai isu banjir yang sering berlaku dan menjadi kebimbangan penduduk berdekatan. Adakah pihak pemaju telah membuat kajian terhadap keadaan saliran yang sedia ada di kawasan tersebut? Selain itu, kami berharap pembangunan ini tidak menjejaskan kualiti hidup penduduk yang telah lama menetap di kawasan tersebut. Okey, terima kasih atas pertanyaan tersebut. Pihak kami akan mendapatkan ulasan dan penilaian daripada Jabatan Pengairan dan Saliran JPS bagi memastikan sistem saliran yang dicadangkan mampu menampung aliran air hujan dengan berkesan. Kami juga akan memastikan reka bentuk pembangunan mengambil kira aspek keselamatan, keselesaan dan kesejahteraan penduduk sedia ada supaya pembangunan ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak tanpa menimbulkan masalah baru. Setelah mendengar penerangan dan maklumat daripada semua pihak, saya berdapat bahawa projek ni dia mempunyai potensi yang baiklah untuk menyokong pembangunan daerah, khususnya daerah Changlun ni lah. Dan walau bagaimanapun, saya rasa pihak pemaju perlu pastikan yang semua syarat teknikal, keperluan perancangan dan aspek kemapanan tu dipatuhi sepenuhnya. Dan penekanan perlu diberikan kepada pengurusan trafik, sistem saliran, pemeliharaan alam sekitar serta penyediaan kemudahan awam yang mencukupi lah. Dan sekiranya semua ni keperluan ni dipenuhi,
Dan projek ni berpotensi untuk menjadi pembangunan yang terancang dan akan memberi manfaat kepada masyarakat, khususnya masyarakat dekat Changlun ni lah. Terima kasih kepada semua pihak atas cadangan dan juga pandangan yang diberikan. Jadi berdasarkan perbincangan hari ini, Jawatan Kuasa mendapati bahawa cadangan pembangunan koridor Seri Vista mempunyai potensi yang positif dari aspek ekonomi, sosial dan juga pembangunan fizikal. Walau bagaimanapun, kelulusan akhir hanya akan dipertimbangkan setelah pihak pemaju memenuhi semua syarat yang ditetapkan, termasuk proses tukar syarat tanah, kebenaran berancang, laporan teknikal serta keperluan agensi berkaitan. Dan majlis juga berharap kerjasama antara pihak pemaju, agensi kerajaan, pelabur dan juga masyarakat dapat diteruskan bagi memastikan pembangunan ini memberi manfaat kepada semua pihak. Okey, terima kasih kepada pihak majlis, Plan Malaysia, pelabur dan wakil penduduk atas pandangan yang sangat bernas. Pihak kami menghargai setiap cadangan yang diberikan dan akan mengambil kira semua perkara yang dibangkitkan dalam perancangan projek ini. Kami komited untuk memastikan pembangunan koridor Seri Vista dilaksanakan secara bertanggungjawab, terancang dan mematuhi semua syarat yang ditetapkan. Kami berharap projek ini dapat menyumbang kepada pembangunan di kawasan Changlun serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Baiklah, ada perkara-perkara lain yang perlu dibincangkan? Sekiranya tiada perkara lain yang perlu dibincangkan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang hadir dan juga memberi kerjasama yang baik pada mesyuarat hari ini. Dengan itu, mesyuarat penilaian cadangan pembangunan koridor Seri Vista akan dimulai. Sekian, terima kasih. A few moments later. Rumah Semidi. Rumah banglo. Rumah kedai.